Sekarang ni kita tengok siapa yang tak boleh move on. Siapa yang tak boleh move on? Nampaknya pentadbiran kerajaan Anwar Ibrahim, keadilan, peringkat tertinggi, tak boleh move on. Kenapa tak bagi task dekat tim damai untuk bagi tahu yang kita tak boleh move on? Kita tu maksudnya damai lah. Tak boleh move on sebab kita nak Rafizi balik. Presiden merayu agar Rafizi dengan Nik Nazmi datang balik. Dan sekarang ni tiba-tiba cai-cai keliling PM ni kan, kaki-kaki bodek ni semua buat kenyataan. Patut Rafizi pertimbangkanlah rayuan PMX untuk kembali ke dalam kabinet. Ni apa kejadah ni? Masa kempen pemilihan tu, cai-cai ni lah yang banyak buka mulut memberi sokongan untuk Nurul Izzah bertanding. Padahal PMX dah cakap bagi laluan mudah dekat Rafizi. Kau tak ikut. Bila dia dah letak jawatan, move on. Dia dah cakap, kalau saya kalah, saya letak jawatan. Dia buat. Letak jawatan. Padahal dia je letak jawatan. Nik Nazmi pun letak jawatan. Dia tak sound pun, tapi dia letak jawatan. Berprinsip. Move on. Dah move on dah. Dah jalan. Yang korang tergigih nak ajak dia balik ni kenapa? Datuk Seri? Tak payah dah lah. You should listen to your advisors. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah tu. Your advisors kata, this is what the situation is now. You punya daughter dah menang. Ramanan pun menang. Yang mana, pemilihan cabang-cabang ni semua yang badan tak ada kepala tu. Kepala kalah, badan menang. Kan? Dan proceed. Jalan je lah. What's the problem now? Kenapa? Takut ke? Goyang ke? Kamu risau ke apabila gelombang Rafizi ni akan menyerang negara Malaysia ni di PRU ke-16, akan menyebabkan PKR ni tersungkur, kerajaan Madani tumbang, just because of one man? It's not just one man lah, brother. Okay? Kepada semua-semua funder-funder, broker-broker, cai-cai, advisor PMX, ataupun tak kisahlah siapa-siapa lah kan yang merancang semua benda ni kan, it's not about one man tau. It's not about one man. It's about prinsip. Prinsip kan, semangat kekitaan tu, kekeluargaan, team spirit. Mana hilang team spirit korang? What happened because of this? So go to hell. Proceed. Tak payah nak ajak-ajak dia. Rafizi won't come back, Nik Nazmi won't come back. Kita just tengoklah you punya pentadbiran baru ni untuk mentadbir Malaysia ni macam mana. Okay, let's just wait and see siapa Menteri Ekonomi kan, siapa Menteri Air dan Tenaga. Tak silap aku lah kan, Nik Nazmi kan. Nik Nazmi sebelum ni lah Menteri Air dan Tenaga, tak silap aku. Kelestarian, kelestarian. Macam tu lah. Okay, dah tak payah nak pujuk-pujuk. Okay, tak payah. Lepas tu tak payah bagi kenyataan lah. Kita menyampah dengar, menyampah, sangat-sangat menyampah. Okay, yang tim damai ni senyap betul, senyap habis lah kan. So tolonglah kita dah move on, kita dah ada kampung kita sendiri kan. Rakyat semua dah tak nak dengar dah. Apa saja kau punya rayuan ke apa, sebelum rakyat meluat, stop. Tak payah buat kenyataan, tak payah merayu, tak payah nak ajak, tak payah nak offer. Stop it right now. Stop it. Okay.